Kalau you guys jenis banyak berfikir tapi malas nak type, nak tahu tak satu tools productivity yang boleh sangat menjimatkan masa? Jadi saya jumpa satu tools ni, nama dia Whisper Flow kan. Basically dia adalah voice power AI keyboard lah. Okay, ni boleh download dekat komputer, boleh download dekat phone pun boleh. Kita just cakap je, dia akan terus convert jadi ayat yang clean dan siap dengan punctuation sekali. Dan tak perlu nak edit banyak pun, kecuali ada term-term yang mungkin dia tak familiar, dan dia akan rekodkan dalam sistem supaya next time kalau kita sebut, dia tak akan buat silap lagi lah. Benda ni boleh guna untuk banyak benda. Kita boleh guna untuk reply email, kita boleh guna untuk tulis caption boleh, brainstorm idea boleh, tulis dekat notes boleh masa tengah jogging ke apa kan. Okay, semuanya boleh guna. Dekat WhatsApp boleh, Telegram boleh, Gmail, semualah. Basically apa-apa yang ada text box lah kan. Anyway yang kita type kat situ, kita boleh guna Whisper Flow ni. Okay, saya nak try cakap pasal Melayu pula. So bisnes ni kalau boleh saya nak fokus kepada target audience Malaysia, perempuan umur 25 tahun ke 45 tahun. Boleh kalau boleh saya tak nak produk makanan ataupun fashion ataupun aksesori lah, sebab saya rasa industri tu sangat saturated. Okay, jadi gunakan data based on top produk yang dijual kat Shopee dan juga TikTok di Malaysia. So dia basically dia macam seolah-olah macam kita ada second brain yang boleh tolong translate apa yang kita fikirkan.